Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam perkenalan, Salam muhibah, salam ukhuwah. kami Dari Kolej Vokasional Tanjung Piai ingin mempersembahkan bicara berirama yang bertajuk Semangat Perpaduan Benteng Kemerdekaan Negara. Malaysia mempunyai pelbagai masyarakat yang berbilang kaum. Melayu, Cina, Dia, kaum Iban, Agi hidup, Agi lawan. ada juga Kelantan, Melanau, Murut, Bajau, Bidayu. etnik Jawa misalnya Kepare, Waras, ada juga Banjar dan Bugis. Malaysia mempunyai pelbagai dialek. misalnya dialek Kelantan. Gomong Kelantan, gomong. Gomong Kate Gomong, Misalnya di Ganu, Muda Makang. Muda Makang, Dialek Negeri Sembilan, apa kau naik dah, kemenang aja. apa kau naida, kau menang aja. Uniknya masyarakat majmuk. Biar Jangan mati adat, jangan mati adat, adat menjadi sanjungan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Tahun Baru Cina. Deepawali. Selamat Hari Raya Kongsi Landai. Menggunakan satu bahasa yang sama. dalam komunikasi, Dalam pendidikan, Dalam urusan rasmi, Bahasa apa? bahasa Melayu. Batik dan songket tak lapuk di zaman. bulan, tongkat, gasing dan ting-ting. Silat kayung, silat cekak, seni dalam gelagak. Ulin mayang, zapin, gazal dan kompang. Berbanggalah wahai generasi muda kerana kita kaya dengan tinggalan lama. Jawab soalan ini ya, bilakah kita merdeka? 31 Ogos 1957. Apakah sejarahnya? Merdeka! 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 4 jam 12 malam. Soalan seterusnya, apakah bendera kita? Jalur gemilang. 14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Satu suara, satu semangat, itu sumpah warga berdaulat. Jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang, kami semua bersatu perpaduan. Ketaatan, amalan murni rakyat Malaysia. Berkibarlah, 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 jalur gemilang. Banyak-banyak bunga, bunga apa yang paling unik? Bunga anggerik, melu, mawar. Bunga teh ayam. Bunga yang paling unik ialah bunga raya. Kenapa mesti bunga raya? Kenapa bukan bunga KM ke bunga senduduk ke? Nak tahu keunikannya? Nah, Unikan bunga raya ialah berwarna merah, mempunyai 5 kelopak, membawa maksud 5 prinsip rukun negara. Ingat tak 5 perkara tu? ingat. Yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan. Kedua, kesejahteraan kepada raja dan negara. Kesejahteraan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Keempat,
Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. 5. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Yang harmoni di Malaysia. Malaysia tanah tertua, Kaya dengan hasil bumi. hasil tani membantu pertumbuhan ekonomi negara. Pencarian minyak kelapa sawit utama dunia, pencarian minyak petroleum utama dunia dan banyak lagi. Hasil industri nambah kemajuan negara. Industri, teknologi, komunikasi. Sentiasa membawa pengedaran arus masuk. Panorama indah dari utara ke selatan. Pantai timur ke barat, destinasi pelancongan, destinasi pendidikan keluarga. Ada pulau dan pantai tidak usaha nampak. Ada gunung dan bukit yang mempersoalkan. Destinasi rekreasi bersama keluarga, sahabat andai, Zoo Negara dan Taman Negara dan lain. Inilah yang kita tekan. Dengan menjadi ekonomi negara. Malaysia negara membangun. Terdapat bangunan-bangunan megah pecahkan lagi. Bukan anak Malaysia, KLIA, negara berkembang, Sepintah Sepang, nanti dia pergi jalan. Kereta berjenama Proton dan Pro 2. Suara, Wira, Perdana, Persona, Baby, Viva, Alza dan Ezora. Megah meluncur di atas jalan raya. Komputer dan LRT. Peluang warga Peteraya yang sibuk bekerja. Teruslah maju Malaysiaku. Teruslah bangkit, Membina Akal dan akhlak. Terus bertahan dan kaya ilmu. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersekolah lagi. Daun keringi, daun selasi. Sekian di sini, terima kasih.